Okey, jadi bila mana kita sudah pun terima invitation daripada HQ, dah siap registration, page yang pertama akan keluar seperti ini. Dekat atas ni akan keluar SSP Global. Okey, dekat sini akan keluar organisation which is SSP Global. Dan dekat mana kita nak reply WhatsApp adalah di bahagian chat. Okey, dekat bahagian chat ini tekan sahaja, akan keluar semua chat yang telah pun di-assign kepada kita. Okey, jadi dekat sini kalau kita tengok tak ada chat lagi sebab masih baru, no conversation found. Okey, jadi nanti HQ akan bahagikan leads kepada team sales melalui sini. Okey, kalau buka dekat phone akan keluar macam ni juga di bahagian chat. Okey, tekan dekat atas ni, dekat menu sebelah ni, cari bahagian chat. Okey, nak balik semula ke dashboard, tekan setting. Dekat bawah ni ada setting, tekan dashboard, akan pergi ke dashboard. Dekat dashboard, ini adalah muka utama yang akan keluar. Untuk pergi dekat chat, kena tekan dekat bahagian chat. Sebelah kiri ni ada menu bahagian chat. Akan keluar macam ni. Okey, jadi dekat mana kita nak tengok chat yang kita dapat tu? Okey, boleh tekan dekat all message. Okey, dekat all message ni akan keluar semua chat kita. Ataupun kita nak pilih yang belum dibaca lagi, chat yang belum dibaca ke, nak tengok chat yang dah assign pada kita ke, dia akan keluar dekat sini. Okey, so contoh bila mana dah ada leads yang assign, contoh HQ akan assignkan leads kan. So bila mana ada leads yang masuk, dia akan keluar macam mana, jap saya tunjuk. Okey, so bila mana ada chat yang sudah di-assign akan keluar dekat sini. Okey, nampak ni ada satu ni, 016269 ni. Okey, so ini adalah chat yang sudah di-assign. Dan chat ni boleh reply macam biasa. Buka je dia punya ni, buka saja. Okey, jap. Buka saja chat ni macam biasa. Okey, kat sini ni yang Syah dah reply sebab saya dah assign dekat Syah kan. Syah tengah reply. Dekat sini ada template macam biasa, sama macam quick reply. Function dia ini, template ni adalah sama macam quick reply. Boleh tekan sahaja button macam ni, akan keluar quick reply. Dekat sini boleh tekan, nampak ni, intro Aishifa. Tekan saja intro Aishifa. Ni edit lah nama sendiri kan. Okey, nama saya Syida. Contoh. Okey, dari SSP boleh panggil Syida. Okey, selamat datang Syifa, bantu mengingatkan nama, dan boleh hantar. Tekan saja hantar. Saya tak boleh hantar lah sebab ni customer yang betul kan. Okey, so itulah, tinggal hantar. Kalau nak emoji, kat sini ada emoji, sama macam dekat WhatsApp. Kat sini ada pilihan emoji, sama saja. Kalau nak tebalkan pun boleh tekan B untuk tebalkan. Dia akan jadi sama macam WhatsApp. Setiap mesej yang anda hantar melalui bouncer, ini nama dia, platform ni adalah bouncer. Setiap chat yang dihantar melalui bouncer akan customer dapat di WhatsApp masing-masing macam biasa. So, bezanya adalah ianya lebih tersusun kemas. Dekat dalam bouncer ni, team sale hanya akan dapat nombor yang betul-betul dia punya sahaja. Jadi, untuk side company pula memudahkan company untuk bahagikan leads kepada team sale yang ramai. Okey, jadi itu sahaja, sangat senang. Untuk proses reply boleh gunakan template macam biasa. Dan bila anda reply, benda yang anda perlu buat selalunya macam ni. Okey, dekat sini boleh double click ataupun tap lama-lama, dia akan keluar menu macam ni kan. Okey, dekat pipeline ni adalah tempat untuk kita asingkan dia ni customer yang baru ke, dah panas ke, ataupun panas maksudnya kita dah bagi tahu harga ke, ataupun customer ni memang kita dah bagi promo ke tapi masih belum membeli. Dekat pipeline ni lah kita nak asingkan dia. Okey, bila kita pergi dekat pipeline, kita akan nampak Aishifa. Bila kita nampak Aishifa, dekat sini ada lagi banyak pilihan. Okey, contoh ni adalah leads yang baru, kita tekan leads today. Okey, jadi dia akan masuk ke dalam pipeline leads today. Dekat mana pipeline tu akan keluar? Dekat bahagian menu ni ada pipeline. So dekat pipeline ini akan keluarlah nombor yang kita letak tadi, nampak ni, dia duduk dekat dalam leads today. Okey, jadi bila mana customer tu contohnya tiba-tiba kita dah bagi harga, ataupun kita nak biarkan dekat leads today supaya senang untuk buat
ni hari ni punya customer, untuk asingkan hari ni punya customer. Okay, bila mana dia dah membeli, contoh dia dah bayar, kita akan tukar dia pergi ke pipeline iShifa paid. Okay, paid ini adalah customer yang sudah membeli. Kenapa kita nak asingkan? Supaya senang untuk HQ susun dekat belakang untuk invite mereka masuk ke kelas-kelas, untuk bagi info-info tambahan, untuk buat blasting and so on. Okay, jadi pergi masukkan customer ni ke dalam kategori paid. Pipeline ni maksudnya kategori customer lah. Okay, pipeline nama dia. Pipe dia tu, susunan pipe dia tu kan. Depan ni jadi apa, lepas tu jadi apa. Jadi bila dia dah membeli, kita tukar, assign dia pergi ke daripada leads today, kita tukar ke paid. Bila kita tukar ke paid, dekat dalam sales pipeline ni, kalau kita check balik, dia akan, kita kena refresh dulu. Okay, bila kita refresh, okay, nampak dah hilang dah dia daripada leads today. Dia pergi ke mana? Dia pergi ke bahagian paid. Dekat bahagian paid ni, kalau boleh masukkan nilai dia membeli berapa. Contoh iShifa 109 kalau 1 botol kan. Kalau dia membeli 2 botol, tulis 179. Kalau dia membeli 3 botol, masukkan 259 macam biasa. So masukkan harga dekat sini, harga sales dia, supaya kita boleh tengok dekat dalam sistem ni jumlah dia, jumlah jualan yang kita berjaya buat. Okey, jadi selain daripada report dekat dalam Excel, kat sini kalau semua dah pandai guna report dekat sini, kita dah tak perlu nak update dekat Excel ataupun Google Sheet lagi dah. Just update dekat sini sahaja, lebih senang. Okey, jadi bila kita dah tukar, kita tekan okey, dia dah membeli, dia akan masuk dekat paid. Dekat sini akan keluar jumlah pembelian. Okey, so itu adalah kegunaan pipeline. Okay, kalau dia tak membeli, boleh letak dekat not yet, tak bayar lagi ke apa semua. Okay, jadi dekat sini, ni contoh saja, jadi saya padam balik. Okay, dan kita masukkan dia ke bahagian leads. Okay, so okay, kita masukkan dia tempat asal dia lah, leads today kan sepatutnya. Okay, jadi itu sahaja. Anda boleh reply macam biasa dekat bahagian chat. Ni kat sini akan masuk chat-chat yang sentiasa akan masuk dekat sini bila start masuk, dan reply melalui sini. Template saya akan siapkan, HQ akan siapkan. Bila tekan sahaja dekat sini, okay, boleh. Terus akan ada template harga. Nanti saya akan letak template jawab soalan glukoma, customer ada glukoma, FAQ yang biasa lah. Jadi saya dah susunkan kat sini. Kalau nak type sendiri pun boleh, type saja. Okey, baik cik, saya dah submit order. Macam tu. Kalau dalam phone sama je, dia punya gambaran ataupun flow dia sama sahaja. Okey, selepas itu, benda yang wajib juga adalah kita kena tanda label. Okey, dekat sini kan ada chat customer. Kalau tengok dekat bahagian hujung ni, nampak ni hujung arrow saya ni, hujung ni. Okey, bila kita tekan akan ada tag kan. So dekat tag ni, kalau boleh masukkan tag masing-masing. Okey, masukkan tag masing-masing. Okey, kalau nak add tag, contoh nak masukkan tag masing-masing, masukkan team sale ID masing-masing lah. Contoh tadi Syida ataupun Cikgu Oya. Masukkan Cikgu Oya, pilih je lah warna apa-apa dan kita create tag. Okay, so bila create tag, kita akan dapat masukkan customer ni ke dalam tag Cikgu Oya. Okay, sync to WhatsApp. Okay, bila kita dah sync, kat sini dia belum keluar lagi. Okay, kita refresh. Okay, dekat tag ni akan ada Cikgu Oya. So boleh pilih Cikgu Oya dekat sini. Jadi selesai akan label Cikgu Oya dekat sini. So senang. Sebab apa nak kena label macam ni? Sebab nanti kalau nak cari balik apa-apa akan datang kalau ada miss. Sebab ni akan bersambung dengan WhatsApp. Jadi dekat WhatsApp tu nanti kita tahu, okay, so ini adalah customer
team sale tersebut. So kita boleh baca sahaja tag masing-masing. Itu sahaja.